Assalamualaikum daripada Nur Permai. Hari ni cuaca matahari nampaknya nak naik. Saya hari ni plannya nak menanam sorghum dalam polybag. Dah isi daun-daun kering, hari ni akan isi tanah. Dah lama juga tak mengonten ya. Sebenarnya tak adalah perkembangan sangat. Cuma saya dah selesai menanam, hanya menunggu hasil. Cuma nampaknya tanah medium yang saya beli ni tak adalah independent ya, sebenarnya masih perlu dibaja saya rasa. View ni adalah sudut yang semula jadi kat sini lah. Memang ada sudut-sudut yang subur saya perhatikan. Ada sudut-sudut yang tak tumpul langsung. So mungkin semuanya bergantung kepada content ataupun minerals yang ada dalam tanah. Macam kat sini kacang botol kemarin subur lagi saya biarkan. Actually ada basikal dalam tu ya, basikal lama. Dah tak nampak dah basikalnya. Tak apalah, at least dia orang ada tempat nak panjat kan. And then my raised bed. Pagi tadi saya tengok macam tanah perkuburan pula dalam suasana gelap. Tanpa nisan. Jagung actually dah tumbuh semua lah. Cuma kejap lagi ikut saya close up view. Nampak hijau-hijau tu kangkung. Kangkung adalah saya anggap soil tester lah. Kangkung tak berapa laju. Yang kat depan saya dah boleh harvest pada hari ke-17 hari ni, yang sepatutnya dia besar. Tapi tak apa. Rules nombor 1 bertani, jangan kita macam tension lah. Sepatutnya kan, jangan tension. Biar je. Mungkin tanah kat sini tak medium ni memang kena dibaja lagi lah. Dia hanya untuk bertumbuh, tapi lepas tu kena baja. And I have some baja yang dah ready, baja organik daripada roti lama semua saya buat tu, air beras. And kita just siram je lah, nanti saya akan siram. And as usual, kita punya side garden memang subur. Cuma Bendy dah tua, so dia melorot sikit lah. So di bahagian sana yang petak-petak tu saya belum buat apa-apa. Just buat petak je untuk kita isi dengan bahan organik lah. Dia macam projek ni actually TAT saya bulan 8. So we have another 2 more months. So saya just relax je lah. Tak ada apa sangat dah. Sekarang pagi half an hour macam tu je. Lebih kepada bersia-sia. Okay, Alhamdulillah lah. Kena bersyukur juga. Walaupun rasa macam tak seperti yang expected. But first time saya menanam dalam medium commercial, saya ingat macam gitu naik-naik. Sebenarnya tak ada. It's just a medium. Slightly better mungkin kalau kita tanam dalam tanah sendiri mungkin tak naik. Tapi this one is original soil. Jadi macam gitulah. Dia kena kesabaran tingkat tinggi. Malam saya analyse soil yang dekat depan, yang raised bed mula-mula saya dah buat pun, dia punya organik dah banyak. So mungkin saya akan semai sorghum juga kat sana untuk tengok lah, sebab katanya sorghum ni tak perlukan tanah yang subur. So I hope it really works. Okay, selamat bertanya daripada Nur Permai.